Mengapa masih ramai lagi yang berkira-kira dan takut untuk membayar zakat? Mungkin yang takut itu masih belum layak untuk membayar zakat dan mereka hanya melihat duit yang mereka ada sekarang. Tetapi percayalah, hukum zakat ini hanya dikenakan kepada mereka yang layak. Dan siapa yang layak? Orang yang sudah kaya dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda masih belum layak untuk membayar zakat, jangan risaukan tentang berapa banyak zakat yang anda perlu bayar. Anda hanya perlu fokus untuk kukuhkan keuangan anda, tambah simpanan, dan apabila tiba masanya untuk anda membayar zakat, percayalah, duit anda sedikit pun tidak akan berkurangan atas keberkatan di sebalik hikmah mengeluarkan zakat. Pakar Kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali pernah berkata, beliau ingin mengeluarkan zakat sebanyak RM1 juta. Kata beliau, apalah sangat zakat RM1 juta apabila saya sudah ada RM40 juta. Semoga perkongsian saya memberikan inspirasi buat semua dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.